Okay. Ini aku nak ajar tetek untuk aku. So aku check dulu sebab bunyi dia kuat. So aku check sepatutnya blood exhaust ni untuk spek yang 2 aku buat biasa 015 hingga 017 lah. Tapi kita check tengok ini ini 020. 020 dah terlalu besar tau. So tengok 020 pun terlalu longgar. Bermaksud sebab tu lah dia punya bunyi dia kuat. Aku check yang belah atas tu okey lagi. Yang belah bawah ni longgar. Sebab sebelum ni aku adjust filler guide yang lama tu dia dah nombor dia dah tak nampak. So aku agak-agak je. So kali ni aku dah beli baru lah. So kita boleh adjust betul-betul tepat lah. So kali ni aku akan adjust exhaust 015. Yang atas tu 010 hingga 012. Ini 015 hingga 017. Lebih kurang lah agak-agak. So ni kita akan adjust balik lah, bagi dia okey balik. Sebab ni motor senang hidup. Kalau korang adjust terlalu rapat, dia akan jadi susah nak hidup. Bila terlalu longgar, dia akan jadi bunyi ketek-tek-tek. So tak sedap juga. So kena agak-agak sedap rasa. Alright. Assalamualaikum.